Hikmah Nur? Ya Allah, ingat ke tak nak kawan dengan kita dah? Tak, Abang Wan tu Ikmal risau tadi dia orang suruh invite. Dia cakap Abang Wan tu nanti decline dah tu. Dia mana nak kawan Ikmal dah. Dengar sini baik-baik Ikmal. Bagi aku bercakap dulu, okey? Bagi aku bercakap Ikmal. Okey? Kau bagi aku bercakap Ikmal. Luarlah kau. Mu ingat mu famous lah ni. Mu ingat aku kesah ke Ikmal no? Ha? Sebelum mu dipartnerkan dengan Hazan ni, hanilah temamu ni. Hanilah temamu pergi sini. Lening. Bila mu sahau. Mu kosong. Mu lupa aku. Kenapa Acong Allahu Akbar. Hello. Nak benda Acong Punya. Jangan kacau sekali. Boleh nak bagi. Benar. Pakai mic ni. Benar. Allah, bimbanglah aku. Cakap pelik-pelik saja je. Sekejap kalau. Allah lah. Belik-belik lah ya Allah ya Tuanku. Benda lah ya Allah ya Tuanku. Benda Ikmal. Ratu dengar dulu Ikmal nak cakap apa. Abang Wan, apa masalah Abang Wan sekarang? Kita WhatsApp Abang Wan 2 minggu baru balas. Abang Wan dengar dulu. Kita WhatsApp Abang Wan 2 minggu baru balas. Kita call Abang Wan 2 hari baru Abang Wan call balik. Itu pun rezeki kalau Abang Wan call saya. Saya ni mana? Betul baik sekarang. Betul baik. Saya ni kempunan nak makan donat pak-pak. Abang Wan tak buat pun untuk saya. Sedangkan dulu kita pergi food festival tu sama-sama. Abang Wan. Korang, Ikmal dia famous kan, dia tak ingat kita dah. Dia tak ingat kita dah, dia famous sangat sekarang. Ikut mu abang. Ikut mu abang. Okey, sekarang ni mau dekat mana Ikmal? Mau dekat mana? Dekat kampung. Bik lama Ikmal. Jangan layang. Jangan cari sangat cakap Ikmal tu. Cakap kat Ikmal, Kuantan dekat je tu. Dengan kemaman. Kalau tak datang juga turun lah Sabawan ni, tak tahulah cakap kat dia macam tu, okey? Dia mana tim-tim jerong dia tu. Bagi tahu kat dia. Abang buat pak-pak tua nanti, dia tak datang, siaplah dia. Hai. Ya, Chong. Buat kuah sekarang. Ha? Boleh? Boleh kau jangan kacau aku nak seorang belaka. Apa semua nak kacau aku belaka? Aku nak